Hai, Assalamualaikum. Okey, video kali ini aku nak tunjukkan bagaimana caranya aku bawa masuk kenderaan ke Langkawi. Contoh macam kali ni aku bawa masuk motor TRK 502X, cc-nya tak lebih 500cc. Jadi untuk permulaannya kita perlu membeli tiket secara atas talian. Kita perlu ke web yang penyedia perkhidmatan sejahtera macam aku gunakan Langkawi Auto. Jadi aku type Langkawi Auto Express dan kita terus tekan kepada booking and fare. Di sini dia akan terus membawa kita kepada jadual pembayaran ataupun jumlah harga yang dikenakan untuk kita membawa kenderaan kita masuk ke Langkawi. Untuk motosikal bermula daripada bawah 125cc sehingga atas 500cc. Kalau kita tengok di sini ada beberapa bayaran lah. Macam motor aku di bawah 500cc, bayaran yang dikenakan ialah RM150 untuk pergi dan balik. Okey, jadi kita perlu beli tiket online dan selepas itu kita akan diberikan e-tiket, dihantar melalui email, dan di e-tiket ni dia menunjukkan beberapa cas lah yang dikenakan selain daripada tambang motor dan juga penumpang. Jadi untuk perjalanan kali ini, perjalanan pergi, bayaran yang dikenakan ialah RM121 dan bayaran untuk pulang semula ke Tanah Besar juga RM121 dan jumlah yang perlu bayar baru-baru ni ialah RM242. Itu untuk kita bawa masuk motor yang cc-nya tidak melebihi 500cc. Kuala Perlis, kita perlu terlebih dahulu untuk check in ataupun mendaftar pengesahan bahawa kita akan berlepas pada hari tersebut, di mana aku menggunakan perkhidmatan Langkawi Auto. Jadi teruslah kita bergerak ke kios Langkawi Auto Express. Terletak bersebelahan dengan Masjid Terapung Kuala Perlis. Okey, bagi kios Langkawi Auto Express ni, dia punya label dia berwarna pink. Senang nak cari dan berada betul-betul di tepi jalan sahaja. Kita boleh terus bawa kenderaan kita ke kios. Dokumen yang diperlukan pada masa ni ialah e-tiket yang telah kita cetak berserta salinan geran untuk pengesahan dan proses custom. Setelah itu kita boleh beratur untuk naik feri kita. Untuk naik ke feri ni, kita akan dibantu oleh petugas syarikat tersebut. Dia akan membantu kita menyusun kenderaan kita. Kalau macam motor, kita bolehlah terus bergerak ke hadapan dan tunggu arahan daripada petugas dekat mana kita nak letak motor kita. Boleh masuk lah? Ya. Naik ke bahagian dek untuk penumpang. Dek untuk penumpang ni terletak di bahagian atas. Kalau ramai penumpang, dia akan buka 2 dek. Kalau penumpang tidak ramai, biasanya dia akan buka 1 saja dek penumpang, dan kita hanya perlu mengikut apa arahan yang diberikan oleh petugas-petugas feri.
Okey, di sini kita boleh enjoy pemandangan sama ada kita nak duduk di bahagian luar ataupun bahagian dalam. Lebih kurang 1.5 jam pelayaran, kita akan sampai ke jeti Tanjung Lembong. Dia bukanlah jeti Kuah. Kalau feri penumpang biasa dia akan berhenti atau mendarat di jeti Kuah, tapi bagi yang feri membawa kenderaan ini dia akan berhenti di jeti Tanjung Lembong. Selepas kita turun daripada feri, kita akan melalui bangunan custom. Okey, di sini biasanya tidak ada apa-apa pemeriksaan sajalah, kita perlu lalu dan kita keluar daripada jeti. Jeti Tanjung Lembong ni dia lebih dekat dengan Pantai Cenang. Jadi kalau pengunjung ataupun kita nak menginap atau mengambil hotel Pantai Cenang, kita boleh terus ambil feri ke Tanjung Lembong, dan kalau kita nak menginap di bahagian Kuah, kita boleh ambil feri penumpang yang akan turun di jeti Kuah. Okey, setelah selesai keluar, okey, kita boleh terus bergerak. Apabila kita keluar daripada jeti, simpang ke kiri menuju ke Pantai Cenang dan simpang ke kanan pula menuju ke jeti Kuah. Habis ronda-ronda pulau, sekarang kita berada di jeti Tanjung Lembong untuk naik feri dan balik semula ke Tanah Besar. Okay, bila sampai sini kena check in dulu dekat pejabat syarikat yang kita ambil, kemudian beratur sini sebelum loading masuk ke dalam feri. Okay, semoga dipermudahkan perjalanan pulang ke Kuantan feri. Setelah kita check in di Langkawi Auto Express, jadi kita bolehlah bergerak beratur terlebih dahulu di bahagian custom untuk pemeriksaan, dan setelah itu kita akan bergerak ke Limbungan ataupun tempat berkumpul lah sebelum kita menaiki feri. Biasanya motor akan naik setelah kereta dan juga lori
naik terlebih dahulu dalam feri. Sebabnya motor akan diletakkan di bawah bahagian berbumbung di dalam feri tersebut. Jadi kita perlu menunggu sebentar sambil pekerja feri memberi arahan untuk menyusun kenderaan-kenderaan yang akan diletakkan di dalam feri. Setelah kita parking motor, kita bolehlah naik ke dek penumpang untuk berehat sementara kita sampai semula ke JT Kuala Perlis. Alhamdulillah, kita kini telah hampir sampai ke JT Kuala Perlis dan kita bolehlah bersiap sedia terlebih dahulu dengan kita punya pakaian keselamatan kita sebelum feri berhenti. Sebab apabila feri berhenti, nanti kenderaan akan diarahkan untuk meninggalkan feri, dan bila sampai kita punya turn, kita boleh terus bergerak sahaja tanpa perlu kita membuat persiapan lagi. Jadi dengan ini tamatlah perjalanan kami di Pulau Langkawi, dan inilah cara-cara yang kami lakukan untuk membawa masuk kenderaan ke Langkawi dan membawa keluar semula kenderaan ke Tanah Besar. Semoga video kali ini bermanfaat kepada sesiapa yang memerlukan. Assalamualaikum.